Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam ruang yang singkat namun penuh makna, 1 minit inspirasi Ramadan Saujana. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan yang mengubah sejarah kehidupan manusia. Pada bulan inilah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, telah mengajar kita bahawa perubahan bermula dengan ilmu dan kesedaran. Dalam bulan Ramadan juga berlakunya Perang Badar. Walaupun tentera Islam hanya 313 orang, mereka menang kerana iman, sabar dan tawakal. Ini membuktikan bahawa kekuatan sebenar bukan pada jumlah tetapi pada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pula menjadi insan yang paling pemurah ketika Ramadan. Baginda memperbanyakkan sedekah, memberi makan dan membantu yang memerlukan. Ramadan mendidik hati kita supaya menjadi lebih lembut, lebih peduli dan lebih bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, jika para sahabat mampu mengubah dunia dalam Ramadan, marilah kita mengubah diri kita. Perbaiki solat kita, perbanyakkan membaca Al-Quran, kawal kata-kata dan hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik permulaan hijrah hati kita ke arah yang lebih baik. Sekian perkongsian pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.